Tengok ni. Ada orang kena scam. Seorang pensyarah rugi 200,000 simpanan akibat terpedaya dengan skim pelaburan online. Sejak kebelakangan ni, scam pelaburan sering berlaku. Jom kenali satu persatu taktik scam pelaburan supaya kita tak menjadi mangsa. Semuanya bermula daripada media sosial. Apabila mangsa ternampak iklan pelaburan yang menarik atau kononnya iklan kelas pelaburan percuma. Di sinilah mangsa mula percaya dan terus klik butang daftar lalu dia bawa masuk ke grup WhatsApp atau Telegram. Bila mangsa dah masuk dalam grup tersebut, scam akan kongsikan testimoni palsu. Betul ke? Sebab saya pun pernah masuk dalam grup macam tu. Tapi orang kongsi cakap dia orang dapat banyak duit. Saya ingatkan betul. Itulah taktik mereka. Untuk menampakkan skim itu boleh dipercayai, sebenarnya sebahagian ahli dalam grup tu pun scammer juga. Banyak mangsa mula termakan dengan testimoni palsu ni dan mula percaya dengan scammer. Mula-mula, mangsa akan labur dengan jumlah yang sedikit dahulu. Pada masa yang sama, scammer akan membenarkan mangsa untuk keluarkan sedikit hasil keuntungan. Lepas tu, lama-kelamaan mangsa akan labur lagi banyak lah kan? Betul, sebab mangsa dijanjikan dengan pulangan yang lagi tinggi. Malangnya, apabila mangsa nak keluarkan lebih banyak duit lagi, scammer mula berikan macam-macam alasan. Kononnya, duit masih dalam proses lah, duit disekat lah atau ada charge tambahan. Akhirnya, duit pun lesap, pulangan pun tak dapat. Semak dan sahkan syarikat pelaburan tersebut di portal Semak Sebelum Labur. Jangan bergantung sepenuhnya dengan maklumat orang lain. Sentiasa sahkan dengan sumber rasmi. Jika terkena, kumpulkan segala bukti dan buat laporan kepada NSRC serta pihak polis. Ingat langkah-langkah ini supaya jangan kena scam.